Macam mana nak atasi sakit saraf yang kronik? Okey, sakit saraf kronik ni maksudnya berlaku keradangan yang kronik lah sampai kita rasa pedih, terbakar, sangat-sangat sakit. Saya kongsikan satu suplemen, nama dia omega 3. Omega 3 ni ramai orang ingat untuk otak. Tak, untuk otak memang bagus, tapi yang penting juga sebagai ejen kepada anti radang. Anti radang ni maksudnya berlaku kemerah-kemerahan, bengkak dalam urat saraf kita, menyebabkan kita rasa kesan sakit, pedih dan tak selesa tu lah. So omega 3 ni kena ambil antara kriteria yang bagus. Pertama, ambil daripada minyak ikan. Kedua, EPA dia tinggi 90% EPA DHA dia. Ketiga ialah disuling 3 kali, bebas daripada bahan logam berat. Keempat, ada kajian penggunaan 10 tahun, tak ada kesan sampingan dan sangat-sangat bagus untuk kesihatan. Kesihatan dari segi kolesterol, dari segi sendi, dari segi kecergasan orang tu, itu bagus. Okey, kemudian apa contoh testimoni? Saya nak bagi kawan saya, nama dia Zuli. Dia ada mak yang sedih sebab tak boleh nak solat berdiri. Sebab sakit, kaki dia sakit. So jadi bila amalkan omega 3 ni, alhamdulillah dia bagi feedback, alhamdulillah mak dah boleh solat berdiri. Jadi seronoklah dia. Jadi anda boleh orang kata mulakan dengan omega sebagai produk permulaan, ataupun kalau anda nak tahu semua pilihan produk untuk masalah sakit saraf yang kronik, maksudnya nak sihatkan balik saraf tu dengan pemakanan, boleh hubungi kami di 019-394-9873 ataupun klik link di bahagian description. Terima kasih.